Jadi topik kita hari ini para penonton semua, kita nak cerita tentang benda ni kadang kita tak perasan Fiza. Iaitu kita ada kemurungan. Tapi kita ingat kita macam anxiety lah, nervous lah, stress lah. So kita nak bincangkan hari ini tentang simptom-simptom kemurungan. Yang paling penting kemurungan dalam diam. Itu ramai tak tahu sebab kalau kemurungan dalam diam ni kadang-kadang mereka ni tidak sedar macam Fakrul cakap tadi, kita berfungsi seperti biasa je. Kehidupan harian kita tersenyum, kita menjalin aktiviti sosial kita seperti biasa, tapi bila balik rumah kita keseorangan. Kadang kita kat sini rasa okey kan. Balik-balik keluar burung. Betul. Awak burung tak dengan saya? Alhamdulillah tak lagi lah. Kalau awak tak sampai tadi saya burung. Okey, jadi kita nak bincangkan hari ini bagaimana dia berlaku, bagaimana kita ni boleh menjadi sokongan kepada mereka dan bahkan bukan tekanan. So kita nak bicarakan pada hari ini kita bersama dengan Ketua Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Cyberjaya, Dr. Aida Halina Abdul Razak di studio kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Doktor, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah hujan dah. Sentiasa ceria. Itulah. Ini pakar dia. Ini pakarnya kan. Kalau bagi salam pun dia dah murung lain lah kan. Doktor, terima kasih Doktor. So Doktor, kita nak bincang ini, topik ni agak serius lah yang kita orang selalu bicarakan, tapi kemurungan dalam diam ni dia jarang diceritakan mungkin. Kadang-kadang orang tak perasan sebab dia. Mungkin Doktor boleh kongsi sikit apa itu kemurungan dalam diam ni. Baik, terima kasih atas jemputan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Mungkin saya boleh mulakan sebelum kita cakap pasal kemurungan dalam diam. Mungkin saya nak semua orang di luar faham apa itu kemurungan. Kemurungan ni berbeza dengan kesedihan. Semua orang pun ada masa sedih, ada masa happy. Dan apabila kita sebut tentang kemurungan, ia adalah satu sakit mental di mana bila seseorang itu mengalami beberapa gejala kemurungan, kefungsiannya akan terganggu. Dan gejala-gejala yang dialami itu adalah dari perubahan emosi, perubahan pemikiran, perubahan selera makan, masalah tidur. Contoh perubahan emosi adalah kesedihan yang berpanjangan. Hilang minat dalam benda yang dulu dia suka. Kalau dulu suka bowling, sekarang ni pergi bowling. Tapi nikmat dia dah tak macam dulu. Dia lagi suka pergi ke ball pula. Tak juga. Pergi ke ball pun pergi tapi happy tak boleh feel. Tak boleh feel. Lagi pemikiran dia rasa banyak negatif lah. Dia ni menyusahkan, hidup tak bermakna, life is empty, kosong. Dan yang kita tak nak kalau kemurungan tu ke arah level yang bahaya, dia mula berfikir hidup tak bermakna, mati lagi baik. Rasa tak berguna lah hidup ni. Semua orang benci aku macam tu. Ya, aku ni menyusahkan. Maknanya itu antara simptom secara fizikal ataupun secara jelas yang boleh kita nampak bagi seseorang itu. Kalau fizikal yang kita nampak, orang tu mungkin kita nampak kawan kita susah tidur. Perubahan yang kawan kita boleh nampak perubahan tingkah laku. Dulu seorang yang ceria, dia jadi pendiam. Dulu kita ajak makan on. Sekarang ni banyak diam, kita ajak tak payahlah. Banyak mengasingkan diri. Banyak mengasingkan diri. Perubahan cara berpakaian. Mungkin dulu elok berpakaian. Lepas tu sekarang ni matching tak matching lah tudung dengan baju dengan kasut, something like that. Okey, itu kalau kita Fakrul, itu kalau kita nampak secara jelas perubahan rakan kita. Setakat ni saya tak nampak lagi lah. Rakan saya ni elok lagi ni, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat mereka ni, setengah ada antara kita ni kan, dia seseorang individu tu tak nampak secara jelas. Dia berfungsi seperti biasa, gelak, ketawa, ambil gambar, bersosial dan sebagainya. Tapi dari sudut psikopatologi kan doktor, bagaimana kita nak melihat mereka ni mengalami kemurungan kalau yang tak nampak ni doktor? Yes, itu yang you sebut tadi, kemurungan dalam diam. So memang kalau tak nampak, kita tak boleh tahu unless biasanya benda ni very subtle. Yalah, nature kita sebagai manusia, our coping skill. Tak okey pun kita akan senyum. Kita ada tanggungjawab diri. Kita nak make sure kalau kat rumah our responsibility is being carried forward. Kat tempat kerja kita ada tanggungjawab. Tak okey pun you datang juga kerja, make sure it's okay. Budaya kita kita tak mau tunjuk yang kita ni lemah. Kadang-kadang it is our own perception yang kita nak melawan. Cuma benda ni boleh memakan diri sendiri lama-lama, sebab bila kita cuba lawan, it is stressful to the body. Bila lawan, stres yang melampau tu boleh menyebabkan ketidakseimbangan kita panggil hormon lah dalam otak. Kalau kemurungan ni, hormon yang play a role is serotonin. Baik.
Doktor, kalau kita cerita pasal peringkat umur sikit lah. Kalau mungkin data yang doktor dapat ataupun KKM dapat kan, peringkat umur berapa yang mengalami kemurungan ni? Dan bahkan kemurungan dalam diam. Nampak macam normal, tapi sebenarnya murung. Peringkat umur sekarang ni agak membimbangkan. Sebab kanak-kanak seawal umur 6 tahun pun dah ada mengalami kemurungan. 6 tahun Remaja pun ada yang mengalami kemurungan. Young adults, belia, ramailah mengalami kemurungan. Biasa orang besar dewasa. Biasa orang dewasa sebab banyak stres sekarang, stres zaman lampau yang dibawa kepada zaman sekarang. Biasanya ialah peringkat dewasa. Tapi sekarang masalah kemurungan ni tak mengenal usia. Tak mengenal usia maknanya seawal kanak-kanak lagi kan, doktor. Jadi kita nak tahu juga kenapa dan mengapa faktornya. Apakah punca yang seorang kanak-kanak ni, kalau kita tahu zaman kita kanak-kanak kita happy-happy je doktor kan. Tak ada fikir apa pun. Biasanya orang dewasa ni yang banyak tekanan, banyak komitmen dan sebagainya sehingga terjerumus kepada tekanan emosi. Tapi kalau kanak-kanak ni apakah puncanya? Faktor didikan ibu bapa ke, pemakanan ke atau bagaimana doktor? Kalau nak cakap faktor, there's no one single factor. Kemurungan, kalau bukan kemurungan, semua masalah kesihatan pun there's no one single factor. Faktor biologi, maknanya mungkin genetik dia dalam family dia ada faktor keturunan, ada masalah sakit mental lah. Faktor tekanan, mungkin seseorang itu, kanak-kanak itu dibesarkan dalam keadaan yang stressful, sering dimarahi, dekat rumah pun tak diberi tak diraikan, tak diberikan perhatian, selain dimarahi kat sekolah pun dibuli. Itu faktor persekitaran ya. Dia punya cara pemikiran. Seseorang punya cara pemikiran juga adalah salah satu pengaruh kepada mempengaruhi sama ada kita boleh dapat sakit mental ke tak. Seorang yang perfectionist. Dia tahu dia nak juga benda tu perfect. Jadi dia menstreskan diri dia. Sekarang ni kan kanak-kanak kita streskan dia orang nak kena skor achieve, kena macam ni, kena selalu perfect. Pun boleh menyumbang kepada punca. Baik, terima kasih doktor. Kita akan sambung selepas ni. Tapi di talian kita sekarang, kita bersama dengan seorang pesakit yang mengalami kemurungan ni. Jadi kita nak bersama dengan Cik Akish dari Durian Tunggal Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cik Akish? Alhamdulillah sihat. Bukan nama sebenar ya. Ya, jadi kita hari ni nak berkongsi sikit pengalaman Cik lah untuk topik kita kemurungan dalam diam. Mungkin boleh kongsikan kepada kita sikit macam mana Cik Akish ni sedarlah masa mengalami kemurungan tu dan rasa nak pergi jumpa pakar untuk dapatkan rawatan? Saya sedar bila saya dah mula rasa tak berguna, dah rasa hidup ni harus ada perasaan ingin suicide. Lepas tu hilang selera makan. Berat saya lost hampir 18 kilo. Okey doktor, kalau boleh doktor ulaskan sedikit simptom yang dialami oleh Cik Akish ni, doktor silakan. Okey, macam saya ada cakap awal tadi masa saya terangkan pasal kemurungan, ada beberapa gejala lah untuk kami di bidang perubatan nak diagnose seseorang itu ada kemurungan. So, mula dengan kesedihan yang berpanjangan dan perubahan pemikiran yang dia akan berfikiran negatif. Saya cakap tadi, dia rasa dia tak berguna, menyusahkan orang, hidup tak bermakna. Terdapat juga perubahan biologi, susah tidur kerana kita risau ya. Dan hilang selera makan. Dalam macam isu Cik Akish lah, hilang selera makan sampai dia 18 kg. Hilang berat badan. Dan bila gejala-gejala ini berpanjangan, kita tak dapatkan rawatan, masalah itu menjadi lebih berat sampai dia rasa hidup tak bermakna, mati lagi baik. Okey, baik. Cik Akish, kita nak tanya sikit sekadar berkongsi pengalaman kan. So bila Akish pergi jumpa pakar ataupun doktor, jadi apa yang doktor diagnose dan keadaan Akish sekarang? Boleh kongsi tak? Okey, saya mula mendapatkan rawatan bila dah rasa macam tu. Saya jumpa doktor dekat kecemasan. Saya minta dia referkan saya ke Psychiatric Hospital Melaka. Untuk makluman lah, saya bekerja dalam bidang kesihatan juga. So untuk saya satu bonus lah untuk saya merasa
gejala tu adalah tak normal untuk saya. Okey. So bila dia referkan, memang doktor diagnose saya sebagai pesakit MGD lah. Walaupun orang tak nampak, saya seperti dalam tajuk ni lah, kemurungan dalam diam. Saya datang kerja seperti biasa. Orang nampak saya happy, gembira. Tapi bila saya seorang, saya akan nangis. Saya akan buat pemikiran yang bukan-bukan. So far setelah hampir 2 tahun treatment, sekarang saya dah stop ubat dan masih dalam pemantauan lah. Masih lagi ada sesi bersama psikiatrik lah. Tapi sekarang dah makin okey lah Makin okey. So far sekarang makin better lah. Alhamdulillah. Baik doktor, kalau kita dengar tadi, itulah antara simptomnya. Kita nampak okey di luar, tapi bila balik rumah seorang-seorang memang akan sedih seperti yang kita bincangkan tadi. Tapi kalau untuk Cik Akish ni bernasib baik kerana beliau juga merupakan salah seorang pegawai perubatan di salah sebuah hospital dan sebagainya. Jadi kalau mereka di luar sana yang mungkin Cik Akish ni dia cakna, tapi mereka yang di luar sana yang bukan dalam bidang tersebut, bagaimana doktor? Kita nak bagi mereka ni, tarik mereka untuk datang mendapatkan rawatan pakar. Betul. Kadang-kadang kita dapat ramai pesakit yang datang dah lambat lah. Maknanya dia dah mengalami gejala agak lama. Lepas tu baru datang jumpa. Kita pun tanya, you have suffered this long, kenapa sekarang baru datang? Dan ramai cakap tak tahu macam mana nak mendapatkan rawatan. Of course di Malaysia kita ada hospital-hospital, klinik-klinik Kementerian Kesihatan. Untuk berjumpa pakar di hospital perlu mendapatkan rujukan lah. Jadi pintunya kena mula di klinik kesihatan. Berjumpa, mendapatkan saringan kesihatan dan kalau perlu mereka akan rujuk ke pakar. Okey, baik. Mungkin kata-kata akhir daripada doktor sendiri, nasihat kepada kita agar sama-samalah menjaga diri kalau tak dapat mungkin, dan sokongan daripada orang yang terdekat juga untuk support moral kepada mereka yang mengalami kemurungan dalam diam ni terutamanya. Baik, jaga diri, maknanya kita kena cakna. Kita kadang-kadang tahu kita tak okey, tapi kita denial. Aku okey je ni. So apa salahnya if you feel you're not okay, kita cari information. Kadang-kadang kita rasa kita okey, it's our close friend that might know us better. Kita pun tanya, aku rasa tak, kau rasa aku okey tak? Tanya pendapat. Yes, kadang-kadang kita a close person may be able to tell us kalau kita tak okey kan. Jangan segan untuk mendapatkan rawatan. Kalau kita tak boleh mula, kalau kita segan nak terus pergi hospital, kita ada helpline. KKM mungkin you all kalau yang belum tahu, KKM ada helpline untuk kesihatan mental, iaitu talian HEAL 1555. 1555. 5 4 kali. Dan banyak juga lagi talian bantuan lain. InsyaAllah sekadar dia akan memberi bantuanlah kepada pendapat juga, dan juga nasihat kepada pesakit-pesakit ni kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Aida Halina Abdul Razak, Ketua Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Cyberjaya. Terima kasih doktor. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada tetamu kita tadi. Cik Akish atas perkongsian yang mungkin kita rasa tak ramai yang nak berkongsi, tetapi Cik Akish sudi berkongsi dengan kami, dan kami berdoakan agar Cik Akish terus melakukan aktiviti-aktiviti yang sihat supaya kekal sihat ya Cik Akish, insya-Allah.